Kita semua tahu kan dalam dunia sekarang ni maklumat ada di mana-mana. Kadang-kadang sampai rasa lemas nak uruskan semua dokumen, artikel dan nota kita. Dan walaupun alat-alat AI yang ada sekarang ni nampak macam boleh tolong, selalunya ia datang dengan masalah lain pula. Jadi jom kita tengok macam mana satu alat ni cuba selesaikan masalah ni dengan cara yang agak berbeza. Pernah tak jadi macam ni? Anda tanya soalan pada AI dan dapat jawapan yang bunyi macam logik, macam betul, tapi bila anda semak balik, alamak, salah sama sekali. Benda ni, yang orang panggil halusinasi AI tu, sebenarnya satu masalah besar tau. Ia buat kita hilang percaya pada teknologi yang sepatutnya membantu kita. Okey, jom kita fahamkan dulu kenapa benda ni boleh jadi. AI yang biasa kita guna tu, dia belajar daripada seluruh internet. Bayangkan, berjuta-juta laman web, buku, artikel, semua dia baca. Ini memang buat dia nampak sangat bijak. Tapi ada satu kelemahan besar. Dia tak tahu beza antara fakta dan fiksyen. Jadi kadang-kadang dia campur aduk maklumat dan pandai-pandai reka cerita tanpa kita sedar. Dan dekat sinilah perbezaan paling ketara antara AI biasa dengan notebook LM. AI biasa tu ibaratnya berenang di lautan internet yang tak ada penghujung. Notebook LM pula, dia macam dikurung dalam satu bilik yang hanya ada dokumen yang anda bagi. Disebabkan pengetahuan dia terhad pada sumber anda tu je, secara teknikalnya, dia tak boleh nak reka cerita dari luar. Sebab itulah risiko halusinasi tu bukan setakat kurang, tapi hampir-hampir tak ada. Ini membawa kita kepada nadi utama notebook LM. Daripada cuba jadi pakar dalam semua benda, ia sebaliknya jadi pakar dalam konten anda. Cuba bayangkan anda ada seorang pembantu penyelidik peribadi yang dah baca setiap patah perkataan dalam dokumen yang anda bagi dan dia tak akan merujuk pada apa-apa benda lain pun. Jadi, istilah penting kat sini ialah AI berasaskan sumber. Dan ini bukan setakat nama gempak untuk tujuan pemasarannya. Ia betul-betul satu perubahan besar dalam cara AI berfungsi. Ia mengubah AI daripada seorang serba tahu yang tak boleh dipercayai kepada seorang pakar yang sangat fokus dan boleh diharap, tapi hanya untuk konten anda sendiri. Ia memang direka untuk bawa kita daripada timbunan fail yang berselerak tu kepada satu pemahaman yang jelas dalam masa yang cukup singkat. Serius, semudah 1, 2, 3. Anda buat satu ruang kerja baru dipanggil buku nota. Lepas tu, anda campak masuk semua bahan rujukan anda. Dan serta-merta, anda dah boleh mula bertanya soalan. Guna bahasa biasa je, macam tengah berborak. Tak ada langsung persediaan yang rumit. Dan tengoklah betapa fleksibelnya dia. Bukan setakat file teks biasa, anda boleh muat naik file PDF, pautkan terus ke Google Docs, bagi link laman web, malah transkrip video YouTube pun dia boleh hadam. Maksudnya, semua jenis bahan penyelidikan anda tu boleh disatu